Nama saya Ayu. Terima kasih sudi jauh-jauh datang kemari dalam cuaca yang agak mendung ni kan. I love you too. Dekat Ayu ke tak? Terima kasih lagi sekali. So kita mulakan dulu dengan sesi temu ramah, interview dengan ekspedisi dan research. Dan lepas tu kita akan ada rakan-rakan atau organizer untuk konsert Fenomena Samurai dan juga Mr. Bird. Jadi lepas interview ni baru kita akan beralih yang ada nak turunkan video. Jadi baru kita akan ada jamming session lah. Mengadu tentang satunya jualan tiket, sambutan jualan tiket macam mana. Dan saya boleh fahamkan tadi mungkin kalau cuaca tidak mengizinkan di Sarawak nanti mungkin akan pada plan B. Mungkin itu yang boleh pihak mengadur rumuskan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan media kita yang disayangi dan juga rakan-rakan artis dan semua tenaga produksi konsert Fenomena Samurai live in Kuching 2025. So alhamdulillah bercakap mengenai konsert ni kita dah hampir 80% persiapan lah So alhamdulillah semua berjalan lancar di Kuching, Sarawak. Dan alhamdulillah kami juga telah mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada Kerajaan Negeri Sarawak sendiri di bawah Kementerian Belia dan Sukan, Industri Kreatif, Performing Arts dan Pelancongan di sana. Alhamdulillah dipermudahkan urusan di sana ya. Jadi untuk kesempatan ini kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Dan antara pengumuman yang kita akan buat, dia bukan plan B dah, dia dah memang menjadi realiti. Kita bertukar lokasi daripada Stadium Sarawak Kuching di sebelah aja, walking distance 50 meter. Kita bertukar lokasi ke stadium tertutup, Stadium Perpaduan Kuching, Putrajaya Kuching. Maknanya stadium tertutup. Dia macam stadium Bukit Jalil di Haji Attar lah kalau dekat sini. Dia macam itulah kat sana di sebelah-sebelah. Jadi atas sebab-sebab cuaca. Sebab apa dah start monsun sekarang ni. Kalau kita tengok dekat sini pun dekat Sarawak pun sama. Memang teruk sangat. Saya memang 3 bulan ni 4 hari Kuching, 3 hari KL. 4 hari Kuching, 3 hari KL setiap minggu. Jadi kita decide bila berbincang dengan semua tim, kita decide untuk bertukar sebab tak nak gangguan dari segi persiapan. Jadi dan juga memberi keselesaan kepada pembeli-pembeli, penonton-penonton kita, pembeli tiket kita. So alhamdulillah jualan tiket setakat ini di Sarawak dah lebih 50% lah. Dan kita yakin insya-Allah kita akan dapat sekurang-kurangnya 5,000 penonton pada hari tersebutlah. Doakan maksimum stadium boleh masuk 7,500 penonton. Dan andai kata kami berjaya mendapat jumlah 5,000 tu, maknanya tahun ni yang tertinggi lah kalau berjaya. Doakan semua. Jadi untuk tiket walk-in, kita juga di Sarawak ni apa yang kita lalui 3 bulan ni, kita nampak ada sedikit tanggapan kepada penganjuran konsert, terutamanya daripada produksi di Semenanjung yang datang di sana. Mungkin agak sedikit sanksi dan sebagainya. Dan kita tengok mungkin tahun ni saja ada beberapa konsert yang cancel dekat sana. Jadi memang antara cabaran yang kami lalui adalah penjualan tiket online tu lah. Diorang agak takut nak beli tiket online. Jadi
cara kami atasi adalah dengan memprint cakap Melayu mencetak tiket fizikal. Dan alhamdulillah kita pun ada cetak tiket fizikal dan kita start buat promosi ya. Pada bulan lepas kita bawa semua artis buat second press conference di sana. Alhamdulillah mereka mula mempercayai dan mula membeli tiket-tiket fizikal. Jadi memang tiket fizikal kita berjalan melalui ejen-ejen jualan tiket kita di sekitar Sarawak dan juga Sabah. Okay, jadi alhamdulillah nampaklah perjalanan tiket tu semakin lancar lah. Dan itu antara cabaran-cabaran yang kami lalui lah. So hingga kan yang beli dekat tiket fizikal pun masa beli tengah bayar tu pun tanya, ini confirm jadi kan. Jadi dengan berbekalkan muka saya tembam ni, saya menjual muka saya lapangan yuk jadi contoh dengan sahabat saya. Jadi alhamdulillah insya-Allah kan. So barulah start menerima dan mempercayai kejadian tersebut. InsyaAllah macam kami dari pihak Sri Simfoni dan juga Bintang Batu Event, walaupun pun terjadi kita akan terus tetapkan sebab semua persiapan dah berlaku dengan lancar dan dipermudahkan. Alhamdulillah 13 Disember tu rock on InsyaAllah, kecuali ketentuan yang atas. Okay, macam kalau kita macam mungkin artis ni sempat tak cukup, mungkin pergi sekali kan, maksudnya dia orang nak artis bergerak, mungkin bawa dia keyakinan mungkin kat penonton minat. Okey, alhamdulillah apabila kita bawa pada first last month, maksudnya second press conference kita di sana, juga yang datang sekali bersama-sama kami dalam press conference di sana itu di Kuching itu adalah YB Menteri sendiri, Menteri Pelancongan Sri yang datang. Itu dah mendapat kepercayaan daripada insya-Allah daripada rakyat-rakyat di sana lah kan, warga-warga Borneo lah. Dan memang ada permintaan untuk membawa artis lagi. Dari pihak kami kita tidak tak nak mengganggu persiapan daripada artis, tapi insya-Allah kalau ada keperluan ni mungkin sorry lah suara romantik. Jadi insya-Allah memang ada permintaan terutama dari segi dari pihak media di sana untuk membawa second round, last call lah orang kata. Jadi memang kita tengah berbincang dengan beberapa media di sana untuk bawa last round. InsyaAllah waktunya mungkin di awal Disember, tapi kita sedang dalam perancangan. Okay, mungkin daripada pihak penganjur kami dah dapat maklumat yang jelas lah. Mungkin daripada persiapan untuk stage, publicity, daripada segi bulan lah, mungkin daripada bulan search, pakai daripada bulan search dan juga bulan ekspedisi, boleh jelas nanti kami persiapan sebenarnya berapa patutlah untuk konsert ni untuk bangkit. Sebenarnya bulan tu list lagi dah ada semua tu, kita nak susun lagi. Kami baru lepas nak konsert besar momentum tu dah ada lah, itu dah terus awal sebab ada juga dalam list lagu yang dalam ni ada dalam list. So rasanya macam kita dah 90% ready lah untuk konsert semua. Untuk hari ni sebenarnya ni first time kita nak buat dan tu macam dengan search lagu-lagu yang juga dengan buat tak tempat letak masing-masing search dekat lain. Jadi first time kita nak berhubung dengan search di sini bagi segmen ni, bagi segmen kita sangat jadi segmen opening dengan penonton dia collab antara ekspedisi dengan search ni, dia konsep yang macam mana boleh bagi kita akan semua main ekspedisi dengan search ke? No. Dia ekspedisi
single lagu, 2 lagu dan single lagu 2 lagu juga digabungkan. Tapi Pasha dan Momi akan nyanyi betul je. Pasha akan nyanyi lagu ekspedisi dan sama je, semua lagu sama. So tak ada yang ekspedisi Jamming bersama-sama. Jamming sama, kita pun jamming dengan Ada 2 segmen sama. Macam yang tu segmen yang first tu memang kita masuk tu 4 lagu. So kita akan main sekali. Cuma bila ending tu, finale tu kita akan main satu lagu. Tapi still kita akan main satu lagu. Dan sebelum ni ekspedisi dah buat show Kak Z kata baru lagi kan, punya bahang dia masih ada lagi. Adakah masih mengekalkan lagu-lagu yang sama ataupun mungkin ambil ubah angin sikit, tak nak main lagu yang macam Kak Z, sebab manakala dekat Z tadi tu macam tidak ada penampilan khas Abang Adi dan juga Abang Gad kan. So mungkin kan ekspedisi perancang sendiri nak bawa, tak ada ni undangan Undangan dia memang kita memang dah sebenarnya Ali ada. Ali ada. Mungkin kita akan bawa Ali dan mungkin kita akan cuba, kita tengok pada kemampuan Ali macam mana kita akan cuba buat lagu lain pula, bukan lagu yang adanya Jericho Tian Ali dia. So kemungkinan kita cuba try tengok Ali macam mana kalau dia boleh nyanyi lagu lain, lagu dia macam Roman, Sakina, Mampu dan dia nyanyi. Cuma repertoire lagu tu untuk selection ekspedisi kita tak boleh main banyak pasal ni konsert yang bergabung dengan sebelum tu. Macam hari tu Metal Kisah kita dah main duration 3 jam. So ni mungkin kita akan setiap band 1.5 jam. So banyak lagu yang kita kena tapis lah. Ada yang berapa lagu? Dalam berapa lagu? Dalam 14 lagu macam tu lah. 14 lagu. Dan ada juga delay juga. So kalau ikutkan permintaan tu, sebenarnya macam orang Sabah Sarawak ni, dia ada lagu-lagu yang sebenarnya kita ni rasa macam ni tak payah main lah, tapi kat sana ada lagu, dia nak lagu tu. Macam cerita Kenangan Silam tadi tu kan, macam dia orang mesti nak minta lagu-lagu tu kan. Cerita Kenangan Silam, lagu dia yang ada buat poll ke kemudian untuk dia orang request lah dia peminat dia official ekspedisi punya page ada buat video. Dia orang ada permintaan dia orang, tapi kebanyakannya yelah macam still ada lagu zaman Arwah Main, zaman Ali kan. So ada permintaan yang grup sebegitu. So ada lagu yang kita tak pernah main pun di mana-mana dan kita akan bawa di sana. Kalau search pula banding tu kita boleh kongsi. Kami main lagu yang sama lagi. Adalah 2-3 lagu yang sebab kita dah lama tak ke Sarawak. Kali terakhir 2011. Lama lah, 14 tahun. So kita akan main Adalah di sini lagu. Jarang lah kita tak main. macam search yang biasanya kita faham yang kadang orang kalau tengok konsert kan dia akan lebih tertumpu untuk banyak lagu di dalam album lagu tertentu. Contoh macam Gori maksud saya di Campbell macam kita nampak album Karisma lebih album Fenomena dan album lain tu dia kurang. Tapi ini macam ini semua dia tak semua lah bagian. Jadi kalau abang suka yang mana yang paling abang suka? Album mana? Yang paling abang suka, yang abang rasa best layan ni. Berapa lagi kan? Abang, biasa kalau kita main macam Karisma ke Rampage ke yang Masih ada rasa lah. jaga sikit dia bos. semua jauh. So macam Pasha sendiri macam mana? Pasha betul lah untuk semua album kan? Kita pilih lagu yang rasa sesuai yang masa lain. Kadang lagu tu yang kita rasa macam agak kurang bulan. So pemilihan lagu ni juga bergantung kepada kesesuaian Pasha jugalah. Ya. Dan juga Sebab dia 14 lagu dia. kita nak di sikit daripada KFC. Dia personal juga. Lagu yang biasa. Lagu yang Cabaran kanan ni cabaran biasa main lagu semua album. Idea tu mostly 80% dengan
selection song sebab banyak lagu yang campur daripada satu batu Malaysia, Karisma, Gema, Hijau kan. Lagi 20% tu saya tengah cuba it's getting there lah. Getting there. Lagi ke atau nama macam samurai lagi ni? Tak tahu tak kalau SDC samurai ni BTS macam mana pula? Nak fikir mak. Apa dia? Kalau SDC masih samurai lagi menggunakan anime samurai. Fenomena nak macam mana tu? Okey. Itu kita punya grade sebenarnya. Okey. Kebetulan dulu kita letak fenomena samurai tu apa yang kita bayangkan production. Namanya sahabat saya betul-betul Pak Am dengan sebenarnya antara yang main ni Dia yang penting Eddie Noel. Kita lebih production. Production. Production lebih. Tapi kalau tengok poster tu orang lebih kurang samurai, seorang macam pakaian apa dia tu bilang? Dia macam pertembungan East and West. East side to the west side. Itu konsep lah untuk gambaran, tapi di atas tu banyak lagi kejutan lah insyaAllah. Ni ada battle lah? Match up lah, match up. Kita tak pergi battle. Ya. Battle kan macam tak, kita bukan nak Bersaing? Kita tak boleh bersaing. Pasal kita bukan zaman Seri Mahmud. Biasanya kalau ada nama tua tu, dia ada tua kedua dan seterusnya. Apa yang kita boleh bagi tahu kami ni, saya dan sahabat kami ni, saya lah actually, kita tidak susah nak berpuas hati dengan apa yang kita buat. Kalau boleh kita nak bagi lain-lain. Contohlah kalau ada rezeki yang fenomena samurai 1.0 ni orang, memang kita ada plan. Sebenarnya kita dah berbincang untuk plan untuk di Sarawak ni lah mengambil jalan apa risiko yang sangat besar. Kita sendiri tahu pasal bila kita buat konsert di Sabah dan Sarawak, mesti kita akan menjadi penempatan negara. So untuk production, apa semua logistik, transportation, apa semua kan. Pasal kita kat sini dia kita bawa mas kargo tu sponsor. Barang-barang kita yang kita sendiri pesan. ada juga itu. So mesti dia sangat tinggi tu lah. So bila kita nak buat tour tu, mungkin ada jalan cerita yang lain lah kan. Kalau ada fun lagi yang Kena ada tetap lagi. Mesti ada. Tapi insya-Allah bagi pihak kami kita akan beremuk macam. InsyaAllah akan ada lagi 2 atau 3 fenomena samurai yang berlainan yang tidak sama. Di Semenanjung lah. Di Semenanjung. Artisnya sama insyaAllah. Konsepnya berlainan. Nantikan 2026. Saya percayalah untuk kreatif kan. Macam muzik ke, dia orang takkan puas dengan apa yang dia suka. Dia rasa dia akan buat lebih baik. itu berserah pada suratan takdir. Betul. Ini kali ini video ni perang kan. Saksi yang mana saksi? Dia dengan video. Saksi yang mana? Band lama semua dia bang. Boleh bang. So ada tuan pertanyaan apa? Cuba tanya dong sikit kan, macam bila abang bertukar tempat kan, mungkin tiket dah terhad kan, jadi orang kena cepat beli lah macam tu. Betul. Memang bila kita tukar tu tiket terhad sikit lah. Sebab kapasiti di stadium sebelah tu besar. Sangat besar. Jadi bila kita tukar tu memang kita nampaklah perebutan tu dah start lah. Tapi memang kita tak ada choice sebab apa, dia tak nak mengambil persiapan. Mungkin 2-3 hari. Kalau 2-3 hari tu hujan, jadi kalau pun hari konsert tu tak hujan, dia tetapkan lecak dan sebagainya kan. Jadi kita masih decide, so nak bagi keselesaan. InsyaAllah lah, kalau ada permintaan, mungkin kita akan tak muat, jadi mungkin kita akan pasang apa? LED screen. Mungkin segalanya insyaAllah. Kita follow the flow lah. Tapi saya percaya kalau ada penambahan malam tu artis-artis saya semua okey dulu.
tiket dah dulu. Dia first dia dah berjaya kan dengan pentas pertama kali dengan ekspedisi hari tu. So ini second time. So mungkin second time ni aura dia dah lain sikit kan. Momentum dia dah berubah. Dia punya mungkin mula nervous. Kali kedua ni dah tak nervous lah. So Dia bila nervous, bukan nervous lah. Dia pressure ni tambah. dia pressure nampak mana sekarang. Dia tak sebab sama search. Dia sebab mula-mula okey lah dengan isu dengan ekspedisi kan. Sekarang ni dia tambah pula lagi dengan orang game dia, dengan search dia nak maintain lagi. Tak pernah. Apa tak pernah. So, silakan. Ini more lah, to be raised more than previous Magic Extra tu. Walaupun Magic Extra tu is quite yalah, age factor pun main peranan juga. Kita bukan muda lagi kan. So this time nak kena bagi lebih daripada apa yang sebelum ni lah. So kalau sebelum ni Mahmud sendiri lihat agak ni Mahmud punya performance ada tak? Nama dari pada memang Mahmud mungkin nak bawa ke Sarawak ni. Ya, saya pun belum tengok lagi apa yang terjadi sebenarnya. Saya pun just okeylah tanya-tanya orang, okey ke? Semua cakap okey je. Okey lah. Yeah. So, but saya analyse ni lah pasti apa yang perlu nak improve and all lah. Ini pun just a show anyway, bukan orang gala pun kan. So nervous untuk orang yang kali kedua, nervous orang kali pertama. Nervous tu tipu lah kalau tak ada, memang ada. Memang macam abang cakap tadi juga, pressure sebab orang akan letakkan expectation yang tinggi. Sebab ini pertama kali konsep pernah show sama message, tapi ini konsep dia skala besar, dia memang sangat lain lah. Tapi saya ada untung sikit, saya dah dekat dalam industri ni, ada yang mengenali saya, ada yang tahu potential saya. So banyak juga suara yang kata macam okey ni Fasha, okey boleh okay. So kat situ yang buat saya jadi macam semangat dan rasa macam boleh ni. Rasa berat tak beban yang juga lah sekarang ni, sebab ni dua orang. Betul, sangat berat lah sebab yalah, nama saya memang tak asing dekat dalam industri kita, tapi macam saya akan buat yang terbaik dan harap orang enjoy the show je lah. No judging, just enjoy the show. Sama mu masa yang tak biasa dah naikkan Juga yang nak cekik pun ada kan. Kita tak payah tengok hero sangat kan. Tapi okey. Apa yang saya boleh carry, saya carry lah. Apa yang saya tak boleh carry tu, saya terus tengah je lah. Kita pun bukan dahsyat. Okey. Tapi saya sendiri agak suka tengok Mahmud dengan ekspedisi. Kenapa bang? Alright. Okey, sekali lagi akhir kata daripada saya, tiket-tiket masih dijual, boleh dapati di kebanyakan kawasan-kawasan di sekitar Sarawak, terutamanya Kuching. Boleh lihat kita punya official page dan account di semua platform social media. Boleh search Fenomena Samurai, dia akan keluar. Dan juga di Sabah juga boleh berjumpa ejen kami, dan juga di KL. Di KL pun masih boleh ada. Dan kita dah umumkan dalam kita punya official. Dan saya selaku bersama rakan saya selaku penganjur ni, kita mengharapkan, of course kita harapkan sedia penuh, sebab kami dah sedaya upaya bawa satu show yang kita sendiri confident dengan artis kita, dan kita rasa nak buat yang terbaik yang mungkin tak pernah berlaku di Sarawak, dan juga mungkin yang terakhir di Sarawak. Ialah mungkin yang terakhir lah, sebab lepas ni kita nak pergi negeri lain kan. Jadi mungkinlah jadi insyaAllah dia akan berbaloi, dan dengan harga tiket yang tak berapa tinggi sangat, mampu milik
dan promosi yang kami buat. Teruskan melihat official. Memang banyak kejutan-kejutan yang kita akan bawakan lagi insyaAllah. Dan ada juga cabutan bertuah yang merupakan gitar dan sebiji motor special Pakcik Mana Motor di sana nanti insyaAllah. Untuk peminat-peminat yang daripada Semenanjung tu ada macam package tu okey, untuk peminat-peminat daripada Semenanjung ataupun Brunei, Singapura, okey, yang datang, kita juga ada post dalam kita punya social media, ada package-package yang disediakan, termasuklah hotel, transportation dan sebagainya. Boleh cek kita punya official media Dan juga satu lagi, saya berterima kasih kepada semua pembeli-pembeli yang dah beli tiket ni. Okey, yang sangat kami teruja dan terkejut tu memang ramai juga daripada Singapura, Brunei dan Semenanjung. Boleh katakan 40% daripada sini. Jadi tepuk tangan alhamdulillah lah. Mereka support Search dan Ekspedisi. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Search dan Ekspedisi tidak akan mengecewakan anda pada malam tu. Jadi akhir kata daripada saya mewakili tim produksi dan juga artis, terima kasih kepada rakan media di Semenanjung dan juga di Sarawak yang tidak putus-putus menyokong kami, dan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jadi akhir kata daripada saya, undi saya itu jalan saya tak dan saya masuk dalam. Terima kasih.